Si dekat Makkah atau Madinah. Tolongkan saya Kak Ja Kalau 3 orang jadi kacip dia cakap. Okey, jom. Yang mana dulu? 30. So, alang-alang kita. Abang Long cakap tak boleh raya JB. Oh, dah dengar dah, dah dengar. Dengarlah korang. Kita ada jawapan di dalam tu. Sebelum korang dengar, saya dah dengar. buka dah. Saya memang akan bagi lagu saya Wani preview. Oh, Wani dah dengar dah? Belum? Oh. Belum lagi. Hasas belum lagi. Ada Hasas dah. belum lagi ya. Kalau jadi Tengok buat Om jadi Akif. kacip promote. Okey, sekarang kita ada yang mana? Yang ni? Korang yang nak ni belum Okey. lagi. Kita mana? ada satu lagi giveaway. Sementara pukul 12 ni. Apa ini? Kita bagi voucher. Baju yang Wani pakai tu adalah dari jenama The Ins. Yes. The Duduk nak bagi? Ins. Kat Malaysia sebab ada latihan mari Dengan Nera Nude. Oh, faham. Malam ni kita tudung bagi bagi saya. 2 voucher dengan 1 tudung. Betul? Okey. Pemurah ya Kak Aisyah ni. Malam ni kita pemurah. Yang saya pakai baju ni adalah dari Ramadan. Ramadan. Okey, korang dapat Beserta RM20. tudung yang Kak Ya pegang ni. Mira tu Dan Wani Kak lagi Raisha gaya. RM10. So, korang Dapat tekan. tudung ni korang. Cute-nya. Korang tekan kat situ. Sementara Flawlessnya. Korang. Kak Ja. Kak Ja dah di-adjust tadi Kak Jadi Ja. kita dah adjust Kak Ja. Saya kena pakai earphone. Kenapa? Suami tegur apa? Jap, baca balik. Ya, korang kena pakai earphone mungkin sebab suami tidur sebelah suaminya. Faham. Betul, jadi Kak suami Ja kita terkejut. Kak Ja offer live next week Kak Long. Saya kena pakai earphone. Syuban Kak Ja tegur. 12 hari bulan free tak? 12 hari bulan. Saya kena Wani. pakai earphone. Syuban tegur awak dia sangat. Awak sayang. riuh sangat orang tanya. Laki dia Tadi tanya. dah kita dah suruh korang Cakap pakai dengan earphone. husband, kita kan nak raya. Kena Ya. riuh. Betul. Tu belum lagi Wani buat konsert. Bestnya lagu Mira and Ifan. Dia tak belajar dari pengalaman. Ya, dia tak belajar dari pengalaman. 12 hari bulan kau ibu apa? Macam tu je dia ajak kawan dia live. Kau tahu tak dia artis tau. Kau kena lalu manager dia. Kak Ja, 10.30. Dah mari Kak Ja. Jom. 10.30 kita kasih settle untuk Kak Ja Spanish latte oat milk. Oat milk Kak Ja. Tapi less sugar lah. Less sugar Okey, cepat korang. Korang dapat yang ni tadi. Kak, kan? Betul. Ini. Sementara pasal lagu raya. Diorang kata pasang lagu Bincang Raya. Pasang. Dah keluar pasang. yang full. Apple Music, Spotify. Tapi korang thank you so much untuk support lagu tu. Semua orang buat trend dekat sekolah lah. Dekat hospital lah kan. Pasang kat speaker. Thank you. Terima kasih. Aku nanti balik esok ni nak buat jugalah. Nanti kau buat tau dengan suami kau. Okey. Aku nak cakap dengan suami kau. Perfume kau wangi. Kak Ja yang akan bawa sebenarnya. Oh, Kak Ja yang bawa? Mengandung. Kenapa Kak Ja yang bawa? Nah. Kak Ja Wani kita orang punya lah lagu kena pun. bawa. Terima kasih. Lagu Wani pun tengah viral sekarang. Terima kasih. Malulah. Terima kasih. Rezeki. Alhamdulillah. Kita mampu keluarkan je. Lain-lain rezeki Tuhan atur. Betul. Dah dengar comel ya ke? Terima kasih. Yang Ultraman tu Kak Long kelakor ya Kak Ya. Ultraman apa? Ada Ultraman ke? Mana lagu? Ada Ultraman ke dalam ni? Nak tengok Dusty Green. Boleh. Boleh lah, boleh. Mana Dusty Mana Green? Dusty Green tadi? Memang tak boleh beli langsung. Mana Dusty Green? Masa giveaway memang tak Bija boleh boleh dengar kat semua digital platform. Okay, search je Raya Mana Dulu. Buka Betul ada tak? je. Harga Allah je. Akbar. Boleh Lagu beli. Kak Wani, terima kasih. Terima kasih Duri. Thank you Ada, Duri. Dengar. Dah. Ada, tapi Nak tengok Royal Blue boleh? Sekejap, korang nak tengok. Dengar Royal kat Blue yang digital streaming platform korang. Royal Blue yang tu Wani. Wani Royal Blue yang tu. Oh baik. Ni Dusty Green tadi. Ya ni Dusty Green Tak dengar pun. Tak ada speaker. Okay, yang ni Dusty Green Yang ni Dusty Green. Velora Kak Long, nak Velora. Ultraman buat. Oh, okay. Tetaplah kasih. Velora yang tu. Yang ni Velora. kasih. Ikan laga tudung merdeka. Oh ni. Kasih Aurora Dusty Green. Ni Dusty Green. Sambil-sambil tu. Sweetnya Kak Jam. Kak Jam, sweet Kak Jam. Kalau Kak Jam pakai ni memang lagi Masya Allah sweet. Sweet sangatnya. Memang nak langkah Mira. Sorry. Lama tak jumpa rindu. Kak Ja, rindu Kak Ja. Datanglah next week lah. Okay korang, ini yang ikan laga tu. Velora. Raya mana dulu, rumah siapa dulu, saya pun tak tahu, lupa nak bincang. Belas saya dulu, bolehkah begitu, ramai yang dah rindu, bolehlah sayang. Tapi itulah, tunggulah boleh ke tak.
Nak tengok kasih Fleur Royal Wani. Okay, Kasih Fleur yang ini Royal. yang ikan laga tu Yang tu. pun cantik juga Baru korang. yang Wani pakai launch. Ni, love design dia. Ha. 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 Cantik Saya nak. ya, cantik. Ya. Nanti WhatsApp tepi rindu gila. Nanti balik nak Kaja, pikir. kasih jadi Kaja. Kita bawa sepatu for you Kaja. Datang ah Kaja. Kasih jadi Kaja Kak Zazat pickleball. Allah. Di bulan Ramadan yang mulia. Lepas-lepas lah. Okay, yang ini yang tadi. Balem kata tak boleh. Okay. Kau balik Bang Datuk tak? Lagi. Raya nampak gaya. Kan laki aku dah jawab tak boleh lah sayang. Lagu tu. So kalau kau balik Bang Datuk, kalau aku pun balik Bang Datuk, boleh lah aku jumpa kau kat Bang Datuk. Ha? Okay, kita Dah ada Okey, nak tengok. Okey, jom. Sini. nak tengok Velora Black. Okey, yang tu. Ada lagi ya? Ada. Allah Akbar. Tadi tu kita tunggu ni lah Ha, betul. Cimasha! Masya. Cimasha! Cimasha! Congratulations. Okey, Jad. Cimasha ni dapat apa tadi? Ha, dapat Dapat voucher. dua-dua. Ya, voucher Dua-dua, dan guys. juga tudung. Oi. Voucher dan juga tudung. Nak tengok Royal Blue. Ha, Royal Blue yang tu. Ni ke? Ha, betul. Ha. Boleh. Terlampau ramai buat design kecil-kecil, kita buatlah lain sikit, betul tak Kak Long? Ha. Kita cari ke lain. Tapi insyaAllah nanti kita insyaAllah. tengok idea-idea yang next ni. Okay? Ini yang Royal Blue korang. Ha. Ini yang Royal Blue. Ha. YT belum ada korang. Kita akan release nanti 9 hari bulan insyaAllah. Kamera. Okey. Lunora yang Esok mana? Mira kat booth berapa? Kamera Petang-petang Lunora yang sikit. mana? Nanti saya update Okay, yang ini Lunora. Royal Blue. Lunora. Yang korang nak tengok yang mana Oh, satu? faham. Banyaknya giveaway. Ya, satu lagi. Ada lagi 2 giveaway guys. Sementara kita tunggu. Okey, yang saya pegang ni Biru ni memang cantik. Ya. Cantik dan striking. Ha? Fleur Royal. Fleur Royal. Grace Blue. Fleur Royal. Korang yang saya tunda sikit lah tengah malam Sayang, yang saya pakai ni adalah Fleur Royal. Fleur. Kita nak bagi. Sekarang ada satu lagi giveaway. Oh, Sambil-sambil ada satu menjual. lagi Wow. giveaway. Yes. Korang jangan Tudung. lupa tap kat Tekan sini. beg kuning. Beg kuning. Bukan. Beg pink. Pink. Backpick. Ha? Kita dah jalan dah. Satu Korang lagi yang saya giveaway. Kai Raisha best. Ya. Oh, ni Yang Kai saya Rasha pegang best ni. pula dia punya ni. Oh, Elok okay. dipakai untuk color-color. Tekan back maroon. pink, back pink. Okay, baju maroon. Boleh pakai ni. Tekan. Ini cantik. Sayang-sayang. Ni cantik semua sayang-sayang Betul. Sayang-sayang. I rasa dia orang bagi kamera ni. Giveaway night. Oh, Ha. ya? Ya, ini. Kak Long Wani tak ngantuk. Belum ngantuk Ya. lagi guys. Untuk anda semua. Amin. Betul. Saya tengah tunggu sekali sahur lah ni. Ya. Apa yang sopan sangat? Betul tak? Dengan ni kan? Habis dah. Korang akan dapat yang ni korang. Design Gen Z. Design Gen Z. Semua cantik. Tak tahu nak pilih mana. Ha. Boleh. Nanti kita buat kecil-kecil je. Itulah cerita dia. Kita Dengan tak tahu nak voucher. pilih mana. Sebab semua cantik korang. Semua cantik doa. Okay, sekejap. Astaghfirullahaladzim. Dia kalau benda langgar jatuh tak ada orang lain selain Wani Asrita. Ni pun Nampak lawa. saya kan? Nampak saya tak? Tak nampak Wani. Okey korang. Yang ini apa nama dia Kak? Lunora. Ya Allah, kau dah macam jelmaan ni kat situ. Kasih Aurora cantik. Ya. Weh, semua tudung dah jadi favourite. Semua lawa. Okey. Yang ini pun cantik. Nampak tak design dia? Satin. Ni Ayah pun satin. satin saya. Ya Allah Wani. Random Wani Asrita ni. Ini pun love. Dia macam soft. Purple Satin lah. masih. Kamera. Twill. Kak Zolin pula mudah terhibur. Okey, yang ini pun cantik korang. Lagi 1 minit korang untuk giveaway tu. 1 minit. Dapat ni ke? Wani makan rempeyek ke? Sedap betul rempeyek tu. Wani mukbang.
Okay. Okay? Cepat nak tengok yang mana lagi? Mira, kau 4 minit. Nampak tak dia 2. Ni dark blue. Black. Base dia black. Ni navy blue. Cantik. Ni yang tadi akak pakai masa launch. Cantik kan? Ya. Kejap lagi dia jadi 99. Baik korang cepat check up. Oi, banyak sangat Korang check make Ya. sure kalau dah add to cart tu terus buat payment. Ya, betul. Nyanyi tak? Nyanyi. Confirm nyanyi. Confirm nyanyi. nyanyi. Saya nak tengok navy blue plain. Boleh. Baru nak lah, tengok boleh ni. Dia lah berapa minit macam ni? tu. Nanti rugilah. Nanti harga naik lah. Kuat sikit. Kuat sikit pun nak tengok ni. Aku tak nyanyi pun. Aku bukan penyanyi sebenar. Kau lah penyanyi sebenar. Yang ni pun cantik kan? Terus naik. Ini love doh. Macam Wani pakai tadi. Oh, tapi yang sama. Yang kau pakai tadi. Ni black. Tadi navy Black. blue. Oh. Wani mau nangga warna kalas. Apa tu? Mau nangga. Wani saya nak tengok warna kalas apa? Oh. Warna kalas warna apa? Kalas Kami si graduate lagi kakak Sarawak. Okey, yang saya pakai Wani ni mau adalah nangga tu faham? Faham? boleh. boleh. Kalas warna pink. Ni Wani pakai memang dah pink. Okey, kita orang nak Merdeka tengok. pakai yang Mira pakai. Mira pakai Yulah. tema Merdeka. Betul tak? Baik. Kita orang mau tengok kalas ke? Okay, kalas. Okey, kalas. Kalas warna pink. Okey. Dekat tangan kami ada kalas, ada warna kalas Okey. Faham. Yang kami pegang ni warna kalas. Pink memang cantik lah. Wow, kalau kita orang mau pakai color pink ke, color Tiffany blue ke, Tiffany green ni. Ni blue. Baju korang kali ni boleh pakai ini kalas. Kalas pink. Kalas. Bukan. Tiffany blue. Tiffany blue. Bukan. Apa dia punya nama? Apa dia? Beg nombor 1 Kaina. Beg nombor 1 Kaina. Apa yang cuba kau sampaikan Wani? Ya. Tak, aku nak tahu apa nama ni. Dan payment foto, terima Yeay. kasih. Pandai kakak Sarawak. Dan payment foto. Thank you. Okey. Okey, kami pakai baju tudung color kalas. Kam. Tengok. Cantik kacak dah. Kacak sih. Kacak tu cantik. Kacak Kacak cantik. cantik. Ni apa oping lagi? Habis kalau lawa, Lawa kacak ah. Kacak ah. Kacak ah. handsome apa? Kacak kita Kacak laki kita macam tu. Fatah sudah memerhati. Macam mana dia boleh tahu Fatah? Oh, di sini Fatah Aminnya. Kacak bah kalau kau. Macam tu. Yang ini pun cantik. Kalau lawa sombong. Oh, ya ke? Wani kau ni lawa lah. Aku cakap kau lawa. Lawa bahasa Sarawak ke lawa bahasa KL? KL. Ini pun cantik korang. Saya ni tadi nak launching, nak pakai mana saya tak tahu sebab semua cantik. Betul. Cik baik dia tak pakai warna putih atau warna hitam. Lagi pening nak pakai warna tudung colour apa. Jap, yang Mira pakai tu apa? Yang saya pakai ni apa? Macam ini, twinning je. Mira pusing sikit macam ni. Macam tu. Tapi dua-dua beg nombor kamera. Saya tak tahulah. Kita cakap pasal kamera kan, saya mesti ingat Samra. Bila mentari. Kau dah pakai ke? Tak pakai? Tak, aku nak betulkan. Sekejap. Oh, tapi tak sama kan? Tak sama. Tapi hal lebih kurang cantik. Cantik lah Sebab orang dia suka striking. Ni kalau korang pakai, hari korang ceria sentiasa Pergi office ceria sentiasa. Orang yang tengok korang pun ceria sentiasa. Tak ada bad mood. Yang ni kan. Tahu tak dia punya vibes apa? Kita pusing ikat ke handbag. Betul. Tinggi punya vibe. Sebab tu memang nama dia pun kita panggil selain daripada setting apa lagi satu kak? Twill. Memang cantik korang. Kalau letak ke handbag pun cantik. Cuba ke try. Beli. Lepas tu lagi satu, saya punya
tips menjelang nak raya nanti, kalau korang pakai baju raya, kita pakai tudung, kita tak boleh buat rambut kan. So kita macam kadang-kadang bila kita buat tudung macam ni, macam plainnya kan, baju raya kita pun plain. Jangan risau, kita ada tudung ni. Ni tips saya. Apa dia? Sebab ni kan ada sulam. So cantik bila ni korang kena lipat sikit lah. Cantik kalau korang buat as a selendang. Itu saya punya. Kena lagi ke? Sorry. Itulah saya punya tips. Tapi tak ada siapa tahu. So nampak dia lagi macam cantiknya. So letak kat bahu lah. Letak kat bahu. Betul. Betul. Kreatif ya? Jadikan selendang. Betul. Okay. Amira pakai tudung warna apa? Beg nombor 1, Nera Nudin. Licin sikit tudung Tok Wan ni. Yang untuk... Enggak. Ya. Enggak. Itu tu gaduh aku. Ya tak. Ya, aku first year memang macam tu. Dia dah jadi bahasa Indonesia. Betul. Salah Sebab sebelah kan? Salah. Sik mo. Sik mo. Okey, baju warna ni tak jual. Baju saya tak jual. Okey? Korang? Okay. Korang dah ke? Dah ke? Korang siapa yang dah check out? Cakap dah. Korang yang dalam ni, siapa-siapa yang dah beli, dah purchase, cuba korang cakap balik. Dah beli. Semua dah nyanyi. Dah. Thank you Dila. Thank you Mosu. Thank you Ari. Thank you Zanatul. Lagi siapa lagi? Thank you Ida. Thank you Dito. Thank you Lela. Thank you Zara. Thank you Arin. Thank you Nur. Beli 2, beli 3. Thank you Lin. Masya Allah, moga murah rezeki korang. Terima kasih support Thank kami. you Zul. Thank you Dia. Thank you Roslyn. Lagi. Thank you Lili. Terima kasih Mas Tura. Thank you Kuzi Lina. pun beli Kuzi pudin. Terima kasih. Thank you Ian. Farah Ain. Thank you. Kamila. Thank you. Alhamdulillah. Jadi, terima nanti kasih kita semua. ada live lagi. Betul. So make sure korang join lagi. Betul. Dan nanti kita pujuk bos lah. Kot ada Dah beli combo ke. pala ya. Kan? Lepas ni Kita tengok macam mana Nabila Razali. Nabila dah masuk. Perjumpaan Saya dah lambat ke? Nabila dah lambat dah nak Dah habis lambat dah. kakak. Tapi boleh Kita dah nak keluar kakak. Betul kakak. Tapi kakak ada lagu baru. Korang jangan lupa dengar lagu kakak. Cepat. Buat baik-baik balas balik. Buat jahat-jahat balas baik. Ku pilih ketenangan. Senangnya. Thank you korang. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Jap. Nabila Razali purchase beg nombor 1 lah. Tengok kawan-kawan saya semua supportive Ya, ya. betul. Ya betul. Ya, betul. Sebab dia tak dapat datang launching tadi dia rasa bersalah dia suruh beli. Betul. Kena buat style mak Arab tu. Apa? Apa lagi sekali? Beli. Murah. Okey, wah ni mesti boleh buat. Boleh. Come. Mana? Awak dah buat. Macam mana? Janganlah kita. Macam mana? Betul. Okay. Terima kasih Betul, Bella. thank you, Bella. Thank you Terima kasih banyak-banyak. Okay, jom. Nyanyi lagu apa? Kita nyanyi lagu Lagu apa? Lembayung tadi best. Terima kasih. Cepatlah Mira. Cepatlah. Lagu apa? Aku nyanyi kau punya lagu. Tak, kau punya pilihan. Oh tak, yang lagu kita duet tu. Lembayung tari nyanyi. Oh ni apa nama? Allah, apa nama ni? Carefree. Apa ni? Kekasih. Allahumma salli ala Sekejap tengok Muhammad. lirik. Okay apa dia? Carefree. Oh. Rindu apa? Kenangan something. Sekejap. Check. Segamaknya kau. Apa korang lagu yang kita nyanyi tu? Sambil tu terima lembayung tari. Siksa menanggung rindu. Langkah menyusur onian indah bernada, gemalai jarinya melambai bersilang mata, tarinya berseri di dalam lembayung cahaya, pengobat jiwa. Langkah diatur ikut rantai irama yang mengalun tari selembut menggulung supa. Tak perlu bicara, Rindu cukuplah bayangan. sekadar hanya pengobat jiwa. Jangan lupa dengar lagu saya. Lembayung tari. Bukan lagu rembayung. Bukan rembayung. lagu restoran rembayung. So kalau ada Khairul Aming dalam ni, Rindu bayangan. kita yang asyik Kita kena battle. battle sebab dia orang cakap kau nak battle guna ni laptop. Tu lagi senang. Tu lagi masuk Wah, ni tembus. hari tu record lagu kan guys. Dia record, sebelah dia buka
Kiwing. Nak bagi makan rembayung. Makan rembayung. Tak dapat. Dapat. Saya keluar lagu Bukanlah, bukan jangan ada benci apa nama Ni, dia rindu ni. bayangan. Bukanlah. Bukan Bukan. Ya ke?